Assalamualaikum semua yang mana yang masuk dalam kita punya channel di Zamrah TV ni. Ramai yang masuk dalam live aku ni. Kita tanya tentang perbezaan impact duri kilat iaitu KCD 0013 dengan KCD 0011. Apa dia punya perbezaan dia. Tapi sebelum tu, jangan lupa korang subscribe dulu bang untuk video-video review kita yang akan datang. Okey, so untuk perbezaan dia sebenarnya tak ada beza sangat pun. Sebab fungsi dia sama saja, iaitu untuk kerja-kerja pemasangan skru, pasang wall plug, pasang perabot, nak tebuk kayu besi, nak tebuk batu-batu, boleh bang. Batu bata boleh pakai. Saiz sama juga, iaitu bersaiz 10mm. Dia punya kepala cap besi. Nampak tak? Bukan plastik Kalau plastik, dia akan pakai motor jenis carbon. So ini adalah kepala besi bersaiz 10mm dengan Newton-meter torque 45 dengan speed kelajuan dia 1350 RPM. Nampak tak? Motor brush dia. Cuma beza dia 18V ni, dia ada plate besi untuk nak buat hammer, ketuk paku boleh, pecah batu boleh. Lagi satu yang ini, dia tak boleh nak kongsi bateri ataupun nak upgrade bateri. Kalau yang jenis 20V, sebab kadang-kadang ada orang yang dia ada banyak bateri barangan kilat yang dia nak swipe. Contoh, yang ni 1500 mAh, nak pakai bateri besar boleh ke? Jawapan dia, of course lah boleh. So, ini kelebihan dia. Nampak? Boleh pakai bateri besar, boleh pakai dekat banyak mesin dan senang nak cari bateri untuk masa akan datang. Itu yang perbezaan dia. Jadi, kalau nak ringan, kecil, tak nak fikir nak kongsi bateri, tak nak fikir upgrade bateri, anda boleh je nak pakai yang 18V, tak ada masalah pun. Boleh. Tapi kalau nak cari 18V ni, bateri dia agak sukar sikit lah. Tapi kalau nak senang bateri, boleh ambil yang 20V. Sebab apa? Dia sama saja fungsi, sama spek. Beza dia hanyalah tadi macam aku sebut tadi, bateri sahaja. Sebab bateri dia boleh compatible dekat banyak mesin. Nampak tak? So itu saja untuk info review kita perbezaan impact drilling KCD 013 dan KCD 0011 brushless motor daripada kilat. Jangan lupa subscribe untuk next video kita.